Kalau dia nak congkel, easy je. Bos ni, yang namanya bos, yang namanya entrepreneurs, otak dia bijak kan. Kau jangan nak bodoh-bodohkan dia lah. Jangan nak mengakal-ngakal dia apa. Dia senang je. Kalau kau OT malam tu, apa kerja yang kau provide, besok dia boleh nampak. Kalau tak ada, sebenarnya dia tahu kau OT yang tak buat kerja. Kita sambung balik pasal pekerja sampah ni. Nanti adalah yang sentap, oi, apa cakap macam itu kan. Tak, kalau kau yang sentap ni, kalau kau ni pekerja sampah kan, pekerja low class, kau ingat bos kau tu puas hati ke dengan kau? Kau ingat lah, kau ingat bos kau tu puas hati ke dengan kau? Dia ada bos yang dah terlalu kaya, yang tak kisah tu, tak kisahlah, tu cerita dia. Tapi yang bos yang middle tier ni, yang baru-baru nak hidup ni kan, yang ada satu pekerja, dua pekerja kan, kau ingat dia puas hati ke kalau dia dapat pekerja sampah kan? Kau ingat apa? Ni aku cakap untuk side bos kau juga kan. Semalam aku hentam company yang hanyak sampai lunyai kan. Tapi yang cerita yang aku yang orang kena henyak tu, itu untuk orang yang high class kan. Pekerja yang high class, bukan low class macam kau kan. Yang mana low class ni, kau ingat company kau puas hati ke dengan kau kan? Dia kadang-kadang cuma tak nak berhentikan kau sebab undang-undang je kan. Sebab undang-undang terikat. Malaysia ni ada Akta Melindungi Hak Pekerja kan. So dia tak boleh suka-suka buang, tak boleh suka-suka apa, tu semua tak boleh kan. Tapi dia kadang-kadang kau ada jugalah menyumbang sikit. Dia pun pening kepala sebenarnya dengan perangai kau ni kan. Ada orang dia tahu staff dia mencuri. Taklah, kalau company kaya boleh lah macam itu. Bukan mencuri lah, mencuri OT, buat OT haram kan. Ada company dia tahu staff buat OT haram, tapi dia biar je kan, sebab dia anggap kebajikan kan, kebajikan kepada pekerja. Ada guys kan, dia bukan tak tahu. Kalau dia nak congkel, easy je. Bos ni, yang namanya bos, yang namanya entrepreneurs, otak dia bijak kan. Kau jangan nak bodoh-bodohkan dia lah. Jangan nak mengakal-ngakal dia apa. Dia senang je. Kalau kau OT malam tu, apa kerja yang kau provide, besok dia boleh nampak. Kalau tak ada, sebenarnya dia tahu kau OT yang tak buat kerja. Ni kaki OT yang ni low class punya pekerja. Ni jenis kaki OT pula, kaki OT, tapi sebenarnya tak ada kerja pun. Cerita pasal bengkel kereta lah, contoh kan, pasal bengkel kereta. Bos, saya OT malam ni, ada kereta nak kena siap. Pungpang OT ni sampai pukul 10 kan, 10 malam OT kan. Besok tak siap. Kau OT apa kan? Ni ada ni pekerja sampah ni kan. Pungpang tong tang. Kalau besok siap, tengok bos, tengok ada hasil, duit masuk RM700 repair kereta untuk malam tu. Bayar OT kau dalam 100-200 gitu kan malam kan. Ada macam barang apa semua, adalah untung malam tu, ada untung 300. Okey, untuk company sihat lah. Ini kau dah OT kan, tong tang bunyi bengkel tu kan. Kerja tak siap. Dia ada kadang-kadang dia sengaja tak siap. Yang tu lah pekerja sampah tu. Ada benda memang ni technical punya, memang aku pun kadang-kadang tersangkut dekat satu benda programming tu, memang berlama-lama juga kan. Ada benda yang, tapi kalau dah jenis pattern OT tong tang, besok sambung balik kerja kan. Besok 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi kan, sambung balik kerja tong tang tu kan. Yang malam tu kalau jadi bos tanya, semalam kau buat kerja apa yang tong tang tu kan. Tong tang tu bunyi ni lah, bunyi tukul. Bunyi tukul ketang. Itulah maksudnya, macam buat kerja lah sangat bunyinya. Biasanya bila OT malam, bos tak ada, bos balik rumah lah, berehat, jaga anak bini kan. So dia tinggal lah bekerja dia, OT tong tang dalam bengkel. Besok sambung kerja yang sama kan. Itu apa maknanya tu kan. Lepas tu besok kalau bos tanya,
Mulalah alasan, susah bos ni, nat dia tak boleh ni nat dia tak boleh. Kerana nat dia tak boleh, kau berhenti, besok kita buat sama-sama. Itu patutnya. Bos, susah ni bos, nat dia ni tak boleh buka kan. Tapi 4 jam tu kau OT nak mengerjakan nat tak boleh buka tu kan. Ini ada guys, realiti pekerja sampah. Kau jangan ingat yang mana nak buka company ni, kau kena hadaplah pening kepala dengan pekerja-pekerja sampah. Kalau kau terambil pekerja sampah kan. Okay, aku cerita pekerja sampah ni sampai berbelas minit. Maknanya benda ni tak habis, tak habis makan lagi. Ada benda lagi yang aku nak cerita, tapi memandangkan aku dah sampai office, aku nak off lah. Nanti kita sambung lah. Okay guys, itu je episod kedua pekerja sampah. Ciri-ciri pekerja sampah. Sebenarnya aku tadi ingat nak cerita 3 tiers tu kan. Sekejap je, 8 minit 10 minit tu dalam 3 tiers tu. 3 tiers pekerja. Pekerja sampah, pekerja biasa-biasa dengan pekerja high end premium kan. Rupanya dekat pekerja sampah ni dah ambil berbelas minit. Okey, tu je lah. Aku malah nak cerita panjang-panjang. Assalamualaikum.